Serius, I suka sangat backpack ni. Ni sekali bila buka. Nah, nampak tak? Betapa banyaknya barang I dah sumbat kat dalam beg ni. Segala macam boleh muat. Macam kotak ni pun muat kat dalam ni. iPad lah, apa semualah. Ya Allah, muat korang. Dan itu pun sebenarnya, kalau korang buka kat bahagian ni, sebenarnya dia akan jadi lagi besar tau. Dia akan jadi lagi besar. Tengok space kat dalam ni. Weh, lagi macam-macam I boleh letak. Yang ini kan, kalau korang nak travel, nak letak baju sambil bekerja ke apa kan, korang boleh letak laptop, boleh letak kat dalam. Ada slot khas untuk kita letak kita punya kasut dekat bawah ni, yang memang tak akan bercampur dengan barang-barang kita yang lain. Tadi apa yang korang nampak tu, semua bahagian depan. Kalau angkat dia, bahagian belakang ni ada lagi korang ruang untuk letak laptop pula. Memang tak bercampur dengan bahagian baju ke apa kita nak letak dekat sini. Laptop sini, baju kat sini. Dan yang ni memang ada slot khas. Kalau korang nak charge, letak je power bank kat dalam, and then korang boleh salurkan kat sini. Botol air boleh letak sini. Puas hati korang. Nak balik cuti, tak payah bawa luggage besar-besar. Korang bawa je backpack ni. Dari depan nampak macam ni. Dari tepi, yang ni kalau dah buka semua. I ingatkan akan jadi berat. Tak berat langsung. Korang ada padding kat sini, so dia tak rasa berat langsung. Lu duk travel, balik kampung semalam, seminggu, korang bawa je backpack ni. Serius, memang puas hati. Siapa yang nak beli tu, yang ni korang tekan je back kat bawah tu.